Hi guys, welcome back to Burger Jahit. Baru-baru ni, Honor ada invite aku untuk tengok secara live diorang buat durability test pada Honor Magic V6. Selalunya, brand-brand lain kita akan dengar yang diorang buat lab test je dan claim mengatakan smartphone diorang kuat. Tapi Honor buat langkah yang berbeza sikit lah. Dia invite kita semua ni untuk tengok secara sendiri diorang punya durability test pada smartphone terbaru diorang. Dia punya penderaan tu memang di luar jangkaan lah, di luar kotak lah. Aku jadi agak terkesima lah masa tengok diorang buat durability test pada Honor Magic V6 ni. Serius. Dia punya test tu memang ganas gila. Jadi semasa diorang buat test tu untuk tarik kereta Ferrari, untuk tarik aircraft yang berat tu, dia nak tunjuk lah yang hinge pada Honor Magic V6 ni memang dah another level lah. Dia gunakan teknologi yang baru, yang mana sekarang ni dia gunakan Honor Super Steel Hinge, yang mana dia punya ketebalan, dia punya kekuatan hinge tu 2 kali ganda daripada pilar kereta. Kalau pilar kereta yang kat pintu tu, dia punya hinge ni 2 kali ganda lebih kuat berbanding pilar kereta. Itulah, bayangkanlah betapa kuatnya hinge yang ada pada Honor Magic V6 ni. Dan untuk mengetahui anda semua, semasa diorang buat durability test pada smartphone ni, kan ada nampak besi yang diorang lekat tu, benda tu bukan untuk protect smartphone ni pun sebenarnya. Dia memang terseksa. Serius, kalau tengok diorang punya bentuk besi tu, memang di situ lah untuk depan dan belakang untuk tarik smartphone ni. Tapi yang ajaibnya, smartphone Honor ni dia tak terbelah dua, tak patah, tak bengkok dan sebagainya. Dan semasa buat test tu, diorang gunakan smartphone yang sama daripada pagi sampailah ke petang. Bayangkan berapa trip tu. Diorang tarik kapal terbang tu sejauh 150 meter dan berat kapal terbang tu pula around 1.25 tan macam tu. Berat weh. Dia smartphone ni nak towing kapal terbang yang berat macam tu, tapi dia still boleh survive, dia still tahan dan tak bengkok. Dia punya durability pada smartphone ni memang dah another level lah. That's why aku cakap tadi, semasa diorang buat durability test tu agak terkesima jugalah. Bunyi macam cringe tapi tak. Serius, kalau korang kat sana pun korang akan terkejut, akan amazing lah. Nampak tu? Betapa tegangnya smartphone tu ditarik, didera, ditorture. Ni daripada pagi phone ni bang? Daripada pagi. Phone ni daripada pagi? Ya, yeah. Phone yang sama. Phone yang sama, nampak? Dah berapa puluh kali trip tadi lah. Drag lagi sekali ni. Alright, let's go. Dan Honor ada claim yang smartphone dorang ni mampu bertahan untuk buka dan tutup sebanyak 500,000 kali. Itu satu angka yang sangat meyakinkan lah. Kalau kita buka dan tutup smartphone ni selama 100 kali sehari, itu makna smartphone ni boleh bertahan dalam 13 tahun. Gila weh, siapa pakai phone sampai 13 tahun? Ni phone kot? Minyak kereta ke apa? Okay, sekarang kita nak cuba ketahanan dia punya display. Sekarang ni Honor ada Nano Crystal Shield generasi yang terbaru. Jadi sekarang ni kita ada berus yang sangat tajam ni. Dan biasanya ini kayu Kertas pasir lah. Kertas pasir Kertas pasir pun dia boleh nipis kan. Wow. Nampak tu? Tunjuk betapa kasarnya dia. Dan sekarang kita cuba kat sini. Ini dah beratus orang try tadi. Nampak tak? Kita torture dia. Serius? Tak ada apa-apa weh. Gila. Okey, untuk pengetahuan anda semua, ini bukan screen protector. Ini adalah outer glass yang lekat dekat LCD itulah. So, dia punya ketahanan ni another level. Gila Honor ni. Baiklah, penderaan yang seterusnya. Kat atas ni ada Honor Magic V6 dan kita nak buat pull up. Okey, berat aku lah kantoi lah berat. Berat dalam 76 kg. So kita try tarik dia. Betul ni. Boleh tahan ni? Boleh tahan Uish. Ya. Inilah dia Honor Magic V6. Dan untuk pengetahuan anda semua, Honor Magic V6 ni adalah smartphone foldable pertama di dunia yang ada IP rating yang sangat tinggi. Di mana dia ada IP68 dan juga IP69. Itu maknanya dia tahan air,
tahan debu dan juga tahan water pressure yang sangat tinggi lah. Sebelum ni kita ada cuba buat water jet pressure pada IP69. Itulah dia apa yang ada pada Honor Magic V6 ni. Susah nak bayangkan juga sebenarnya smartphone yang slim, yang cantik, yang mewah, premium macam ni, tapi tahan lasak. Dan kalau kita dah cakap tentang body yang slim ni, kalau kita unfold, dia punya ketebalan ni hanya 4mm sahaja. Memang nipis gila. And kalau kita lipat dia pula, dia ada ketebalan sebanyak 8.75mm sahaja. Itu adalah saiz yang normal untuk smartphone biasa. Itu bermakna kalau kita fold smartphone ni, dia rasa macam smartphone yang biasa lah. Tak rasa tebal, tak rasa bulky kalau kita guna smartphone ni. And bila kita perlu untuk dapatkan skrin yang besar, tinggal buka je. Nampak tak? Inilah kelebihan smartphone foldable macam ni. Untuk warna smartphone ni, dia ada 4 pilihan warna. Yang mana dia ada Fergana Red, which is yang kita tengah pegang ni. Kemudian dia ada Ivory White, Cyan Rust Gold dan juga Classic Black. Sejujurnya, setelah tengok warna yang lain, aku boleh katakan yang warna merah ni adalah warna yang paling premium yang ada pada Honor Magic V6 ni. Jadi, selepas video ni dihasilkan, untuk anda yang sentiasa ada skeptikal, yang sentiasa ada rasa ragu-ragu mengatakan yang phone lipat ni tak tahan, phone lipat ni fragile, lembik dan sebagainya, video ni dah buktikanlah yang smartphone foldable sebenarnya tak fragile. Terutamanya smartphone Honor lah kan. Sebab dia je yang mampu buat test yang gila macam tu. Apa yang Honor cuba sampaikan ni adalah diorang buat satu teknologi yang sangat kuat, yang sangat strong, and dia jemput semua orang untuk tengok sendiri diorang punya kehebatan, diorang punya teknologi yang ada pada smartphone terbaru Honor Magic V6. Seriously, dia punya hinge, dia punya display, benda-benda yang selalu rosak ni, Honor dah baiki, Honor dah cipta dia untuk jadikan lebih kuat. Dan yang lagi gentlenya, yang lagi gempak, Honor siap bagi 2 tahun waranti untuk cover smartphone ni dan juga setahun waranti untuk cover dia punya display luar dan dalam sekiranya pecah. Gila weh, brand mana nak bagi secara percuma kalau display pecah? Itu adalah human error, tapi Honor still bagi pertukaran secara percuma sekiranya anda punya display luar dan dalam ni pecah. Memang ajaib lah apa yang Honor cuba buat ni. So guys, nampaknya saja video kita kali ni. Macam biasa, kalau harga dia kita orang pun belum tahu lagi. Tunggu pelancaran dia pada 4 Jun nanti. Okay? So, macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace. Benda warna ni buat phone cantik, premium buat pula tu. Oh.